Palestin. Sebut betul tu Palestin kan. Kita sebut Palestin cakap Melayu. Kalau Inggeris Palestine kan. Jadi yang sebenarnya Palestin Palestin. Tahrir. Tahrir ni tadi apa? Kita nak membebaskan Palestin kan. Free Palestine. Free Palestine kan. Tapi yang betulnya Tahrirul Palestin ni. Kan, tapi tak payahlah hujung tu kita bariskan belakang tu. Cuma kita tahu nak membebaskan Palestin tu disebut Tahriru Palestin. Kan? Tahrir, tak payahlah ru tu kan. Tahrir Palestin. Boleh tuan-tuan? Tahrirul Palestin. Kita nak membebaskan Palestin kan? Niat tu mesti ada Tahrir Palestin. Tahrir Palestin. Boleh kan situ kan kita nak membebaskan Palestin kan. Okey. Yang ni pula apa ni? Kan tadi Palestin hurrah. Nak hurrah ni macam tadi kita nak membebaskan Palestin kan. Tetapi ini maksudnya pembebasan. Okey. Mungkin ada certain perkataan tu dia tak sesuai dengan terjemahan harfiah ataupun word by word. Tetapi hurrah ni atau lebih tepat lagi disebut merdeka. Kan? Palestin hurrah. Palestin merdeka. Kan? Palestin hurrah. 1 2 3. Palestin hurrah. Dapat hurrah jadilah merdeka. Palestin hurrah. Palestin hurrah. Bukan hurray Kan hurray lah merdeka tu ialah kalau dapat merdeka hurray lah kan. Kan betul tak? Daripada tahun bila lagi daripada merdeka tiba-tiba jadi tak merdeka. Kita daripada tak merdeka jadi merdeka. Dia Palestin ni daripada negara merdeka jadi tidak merdeka. Boleh bayangkan tak betapa sengsaranya kan. Dia kalah dalam perang 6 hari tu kan. Tahun 67 kan. Dah berapa puluh tahun dah tuan-tuan. Dah 58 tahun dah. Dah kecil, dah besar, dah tua pun kan. Hampir-hampir umur 60 tahun dah. Sengsara hidup. Ya Allah, ya Tuhan. Puncanya berpecah. Pertama pecah, dua jual tanah. Tak sabar dah nak kaya. Kan? Orang Yahudi kaya kan? Beli tanah sikit, dapat jutawan. Sekejap je lah. Kan? Dan lama-lama dia dah ambil dah. Kan? Jadi dia tak boleh ambil cara halus, lama-lama cara kasar lah dia ambil. Bila dia dah pegang, dah lebih separuh dia pegang tu, satu negara lah dia punya dah. Dia dah pegang tentera, dia dah pegang polis, dia dah pegang apa semua, habislah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan benda tu jadi pengajaran lah kepada kita semua. Bukan saja Malaysia lah, negara-negara lain pun sama lah kan? Banyak terjadilah. Bila kita tak bersatu, puncanya itu je lah, tak bersatu. Dulu masa kita ada kerajaan Osmaniyah, kita tak nak kan, kita tak nak bebas daripada kerajaan Osmaniyah dulu kan. Kerajaan Osmaniyah dulu masih mempertahankan lagi bumi Palestin ni. Tapi bila British dah masuk, itulah dia bawa orang yang dibawa lagi daripada Jerman dulu kan, dibawa ke situ. Akhirnya dia tak ramai pun kan, tak sampai berapa juta pun, 5-6 juta je penduduk dia kan. Keliling tu berbilion orang Islam. Tapi bila berpecah, dia jadi lemah. Itu je. Dia lemah ya. Tapi nak ceritanya, cuba penyelesaian lah dua negara kan. 1967 tu separuh Palestin, separuh Israel lah. Walaupun majoriti ulama Islam dia tak setujulah. Itu hak kita, apalah kita nak bagi dua pula. Ni rumah kita, orang datang sewa, lama-lama separuh dia nak rumah dia pula. Engkau sewa rumah aku kan? Lama-lama ni rumah aku dah lama duduk sini, dah 60 tahun aku duduk sini. Jadi rumah aku lah pula. Engkau sewa, engkau tak? Kau sewa kan? Dia nak pula rumah dia. Dalam lobby tu dia punya juga kan, beranda pun dia punya juga. Dia nak share sama-sama pula. Lama-lama dengan bilik-bilik kita dia nak sekali. Itu boleh gambar macam tu tak? Jadi nak share tak negara tu? Jadi ada kata-kata, berapa share? Lawan sampai mati ya? Tapi kalau yang jenis pula nak berdamai pula, pecah dua lah. 1967 tu dia ada pecah dua kan? Yang sebelah sini Palestin ambil, sebelah sini
Israel ambil. Tapi seolah-olah menggadaikan pula negara Palestin. Tapi kalau dah tak ada cara lain, itu je lah. Jadi itu terpulang pada pimpinan rakyat Palestin sendirilah, dia nak macam mana kan. Patut buat macam tu. Tapi Israel tetap tak nak, Zionis tetap tak nak. Kan? Itu cadangan pihak PBB kan. Tetapi Israel tetap tak nak. Dia kalau boleh dia nak bukan Tel Aviv tu ibu negara dia nak Baitul Maqdis tu ibu negara dia. Dah dapat ibu negara tempat tu pun, tempat kita lagi dia nak. Tempat suci umat Islam pun dia nak jadikan ibu negara. Itulah kalau kita baca Quran dan kita hafal, kita fahamlah bahasa Arab ni, cerita tentang orang Yahudi ni memanglah kan. Perangai dia tu, ya Allah, Tuhan je lah yang tahu. Dia tak boleh nak ni lah. Tuhan pun dah gambarkan dalam Quran tu siapa Yahudi ni. Tapi kalau kita tak beringat juga, terpulang lah. Jadi kita pastikanlah benda ni kita pertahankanlah kemerdekaan kita tadi. Malaysia hurrah. Kena macam itulah. Malaysia merdeka kan. Cuma perkataan merdeka ni kalau hari sambut kemerdekaan, kalau ada anak sekolah kadang-kadang tanya, hari kemerdekaan Malaysia ni nak sebut hurrah ke? Dia tak sesuai. Tak tahu kenapa orang Arab dia semanggil Istiqlal. Dia panggil Istiqlal kan dalam kemerdekaan, hari kebangsaan katalah, hari kemerdekaan dipanggil Istiqlal. Saya tak tahulah asal Istiqlal ni daripada perkataan Qalil, maknanya sedikit. Sebab dulu pengaruh penjajah tu makin sedikit lah. Dia buat macam tu, lama-lama merdeka lah macam tu. Itu dia segi ni lah. Tetapi hurrah ni perkataan yang tepat. Tapi kena mungkin budak-budak sekolah dia tak pakai perkataan hurrah tu. Dia pakai Istiqlal. Dia nak merdeka tu dia inilah dia kata ni lah. Cuma saya ingatlah bila saya sebut pasal merdeka ni, saya ingat arwah ayah saya selalu cerita masa nak merdeka dulu, kita dapat nak menyatukan Sabah Sarawak dulu kan, Singapura dan juga Brunei kan. Masa tu nak tubuh Malaysia lah. Singapura masuk, Sabah Sarawak masuk, Brunei masuk. Jadi bila antaranya Brunei nak masuk, Brunei nak masuk Malaysia. Tetapi masa tu berlaku rampasan kuasa lah. Rakyat dia tak suka sultan, dia nak cuba gulingkan. Jadi pasukan keselamatan kita ke sana lah. Antaranya askar dengan juga polis lah. Jadi arwah ayah saya ke sana lah, ke Brunei. Jadi dapat kata basmi lah, pemberontakan rakyat Brunei tu terhadap sultan. Bila dah balik aman, tak jadi pula dia orang nak join Malaysia pula dah. Sudah. Penat je ayah saya kata. Penat je kita berkorban. Kan kita berkorban nyawa tentang ubah. Dia nak orang nak gulingkan kerajaan ni kan. Jadi polis askar kita mempertahankan masa tu kerajaan Brunei tak ada polis kan, semua British punya kan. Semua British punya ni. Jadi British minta polis dengan askar Melaya lah masa tu untuk ke sana kan. Jadi kita berkorban lah untuk ni. Tiba-tiba dah dapat ni bateras pemberontakan tu, dia tak jadi pula masuk Malaysia. Kata tu kalau tahu tak payah pergi tu kata kan. Dah dia nak bawa macam mana arahan kan. Nak ceritalah itu sejarah. Bukan senang juga lah masa tu nak dapat Malaysia ni kan, nak tertubuhkan Sabah Sarawak, Singapura dan sebagainya. Akhirnya Singapura pun keluar juga akhirnya daripada Malaysia kan. Okey. Jadi kita balik kepada kemerdekaan negara kita lah. Okey, hari ni lagu apa Ustaz? Hari ni tukang roti canai dia tak buat live, dia tak tanya lagu apa. Sebab dia tak datang buat live kan. Selalu dia buat, dia hantar roti je kan. Dia hantar roti telur je hari ni kan. Sesuai dengan lagu kemerdekaan lah kot. Cuma saya ulang sikit lagu Pura Cendana, boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia negara aman dan sentosa, kena rakyatnya taati ajaran agama. Marilah berdoa kepada Yang Maha Esa, moga-moga Allah jauhkan bersengketa. Malaysia pelbagai agama dan bangsa, hidup rakyatnya sentiasa bertimbang rasa. Marilah berdoa kepada Yang Maha Kuasa, moga-moga Allah jauhkan malapetaka. Malaysia pelbagai makanan juada, pemandangan indah dari Perlis hingga ke Sabah. Marilah berdoa kepada Yang Maha Kaya,
Moga-moga Allah jauhkan mara bahaya. Malaysia, Malaysia negara kaya dan subur, penduduknya ditamankan kita bersyukur. Marilah berdoa kepada Maha Perkasa. Moga-moga Allah jauhkan segala dosa. Teng teng teng, aku tuan sama sendirilah teng 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 tu Sallu ala Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Saya tak tahu dapat nama lagu daripada Pura Cendana kan, cerita Musa Menjanggut tu. Tiba-tiba ingat pula Malaysia kan, Pura Cendana kan. Jadi daripada Malaysia itulah kali alhamdulillah negara kita aman sentosa kan. Dengan nikmat aman sentosa ni lah kita boleh buat kuliah. Tuan-tuan perempuan ingat boleh datang kuliah kalau kita berperang darurat Kalau tuan-tuan tengok cerita Bukit Kepung kan, nak pergi pun polis nak escort nak apa semua kan, payah kan. Naik bas pun komunis tahan tengah jalan, dibuka baju kan. Ingat tak cerita tu? Tak ingat. Kan macam-macam lagi kan. Ingat boleh nak mudah-mudah nak amalkan Islam dan sebagainya kan. Jadi adanya keamanan ni taatilah ajaran agama tu kan. Jadi kita berdoa lah, jangan tak berdoa pula kan. Kita berdoa kepada Allah Maha Esa supaya kita elakkan bersengketa. Kalau tak, jadi macam Palestin lah. Itu satu contoh mudah lah kan. Asyik bersengketa tak habis-habis kan. Kan Hamas dengan Fatahnya kan. Kalau dulu dengan ada mazhab lain nama Drus. Drus ni macam gabungan pula agama Kristian, Yahudi, Islam. Ada satu agama Drus pula yang di Lebanon dulu kan. Jadi alhamdulillah kita tak kisah pelbagai agama dan bangsa, tak ada masalah. Nabi dulu pun di Madinah pelbagai agama dan bangsa juga. Tapi yang penting kita hidup bertimbang rasa kan. Yang penting kita mohon kepada Allah yang Maha Kuasa elakkan segala malapetaka kan. Jadi kita inilah rakyat-rakyatkan sahabat-sahabat kita yang lain. Kemudian negara kita alhamdulillah Allah bagi kaya dan subur kan. Kaya dan subur macam-macam dah dengan minyaknya, dengan apa macam-macam lagi lah. Apa tu mineral-mineral yang lain kan. Jadi mudah-mudahan Allah kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Kalau kita kufur Allah akan tarik balik. Jadi kata anak macam tu Okey, tuan-tuan dan puan, kita teruskan dengan tujuan kita belajar bahasa Arab ni adalah untuk kita memahami bahasa Al-Quran kan, insya-Allah. Suratul Baqarah. Saya ulang balik kali. Suratul Baqarah ini mudhaf ilaih Suratul Fatihati, Suratul Falaqi, Suratul Nisa'i, Suratul An-Nasi, Suratul Ikhlasi, Suratul Asri. Jadi Suratul Baqarah. Dapat tu pun jadilah disebut mudhaf ilaih. Formula dia kalabul malami. Itu kalam alam tak ada kena dengan bahasa Arab Tapi nak ceritanya u dengan i. Kalabul malami. Kenapa tak kabul malama, tak kalabal malamu ke kan? Jadi u dengan i. Jadi Suratul Baqarah. Macam tadilah fi'lul amri. Kan? Tatwirul kalimati. Kan u dengan i kan? Okey. Ya, ini macam biasa kita dengar kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ya ayyuha. Ya ni wahai kan, itu semua orang tahulah. Kita pun bagi ya kalau di umrah kan, ya Ahmad, ya ni kan begitu kan. Ayyuha ni apa benda nak Untuk mudah faham ayuhlah lah, senang kita cakap Melayu pun ayuhlah gitu. Tapi dia tak ada inilah, dia ada kalau ikutkan ada 3 perkataan kat situ ha kan. Tapi dia tak ada terjemahan. Kadang-kadang ada bahasa Arab tak terjemahan. Cuma saya nak fahamkan seruan ni ayuha ni dia lebih kepada suruh betul-betul lah. Bukan cubaan ni, betul-betul kejadian ayuhlah. Wahai ayuhlah. Kalau nak mudah ingatlah ni seruan betul-betul, bukan cubaan